Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha, Tuan Pengurusi Majlis, barisan panel hakim yang berwibawa lagi berintegriti, div-div kehormat, guru-guru yang saya hormati serta hadirin yang saya muliakan. Baiklah, sesebuah tamadun tidak runtuh kerana musuh dari luar, tetapi musnah apabila nilai dalam jiwa bangsanya mulai pudar. Ungkapan ini mengajak kita merenung sejenak. Dalam dunia yang dipacu globalisasi, ledakan revolusi industri 4.0, kecerdasan buatan dan media sosial tanpa sempadan, persoalannya bukan lagi mampukah Malaysia membangun, tapi mampukah Malaysia mempertahankan jati dirinya. Apakah yang akan berlaku sekiranya rakyat Malaysia semakin longgar pegangan agamanya, semakin luntur semangat patriotismenya dan semakin cetek penghormatannya terhadap perlembagaan negara? Bukankah keadaan ini bahkan membuka ruang kepada perpecahan, ekstremis dan krisis identiti? Hadirin yang dihormati sekalian, sejarah telah membuktikan bahawa terjadi di 13 Mei 1969 bukan sekadar catatan hitam dalam lipatan sejarah, bahkan menjadi titik kesedaran bahawa sebuah negara yang majmuk memerlukan satu falsafah kebangsaan yang mampu menyatukan seluruh rakyat tanpa mengira kaum, agama dan budaya. Maka lahirlah rukun negara sebagai paksi perpaduan dan asas pembinaan negara bangsa. Namun demikian, setelah lebih 5 dekad berlalu, timbul persoalan yang wajar kita renungkan bersama. Adakah rukun negara masih sekadar lafaz yang bergema ketika perhimpunan sekolah atau benar-benar menjadi pedoman dalam setiap tindakan keputusan kita? Bertepatan dengan persoalan tersebut, pidato saya pada hari ini bertajuk Rukun Negara Pemangkin Kelangsungan Sebuah Negara Bangsa. Saya akan menghuraikan 3 prinsip yang menjadi tunjang kepada kelangsungan Malaysia, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara serta keluhuran perlembagaan. Sidang hadirin sekalian, prinsip pertama, kepercayaan kepada Tuhan merupakan asas kepada pembinaan insan yang berintegriti. Dalam era yang menyaksikan kecanggihan teknologi mengatasi kematangan akhlak, manusia semakin mudah terperangkap dalam budaya materialisme, individualisme dan hedonisme. Kemajuan tanpa nilai hanyalah kemajuan yang rapuh. Ilmu tanpa iman pula umpama kapal tanpa nahoda. Justru prinsip ini bukan sekadar menyuruh rakyat beragama, bahkan menuntut setiap individu menjadikan nilai keuntuhanan sebagai kompas dalam membuat keputusan, sama ada ketika memimpin organisasi, mentadbir negara maupun menggunakan media sosial. Sesungguhnya pembinaan sebuah negara bermula daripada pembinaan akhlak warganya.